Murid-murid, memperluaskan. Betul atau salah? Penggunaan perkataan memperluaskan sebenarnya salah. Tahu tak kenapa? Kata dasar bagi memperluaskan ialah luas, di mana luas merupakan kata adjektif. Tahu tak murid-murid? Kata adjektif tidak boleh menerima imbuhan memperkan. Sepatutnya imbuhan memper sahaja boleh digunakan untuk kata adjektif. Jadi, penggunaan perkataan yang betul memperluas atau memperbesar. Seterusnya, imbuhan memperkan boleh digunakan untuk kata nama dan juga kata kerja. Contohnya, mempersembahkan, mempertingkatkan, di mana kedua-dua ini merupakan kata kerja, dan kata nama memperhambahkan. Jadi, murid-murid, tahukah sekarang kenapa memperluaskan itu salah? Kalau ya, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda untuk manfaat bersama. Dan ibu bapa, kalau anak-anak anda masih lemah dalam penggunaan imbuhan, saya Cikgu Vasan sedia membantu anak-anak anda. Join kelas saya di Star Tutor.